Bayangkan tengah malam jam 5 pagi, sebuah patung Stitch tiba-tiba hidup dalam gelap dengan mata biru bercahaya, siap bercakap sendiri. Lebih menyeramkan, ada bayangan hitam besar bergerak di belakangnya, seolah-olah sesuatu sedang memerhati. Bukan itu saja, ada juga kisah patung sihir ditemui dengan gambar pasport ditampal pada wajah dan tubuhnya dipenuhi jarum peniti. Apa rahsia di sebalik patung-patung ini? Di sini admin nak merungkaikan 5 kisah seram patung berhantu di Malaysia bahagian 3. Nombor 5. Patung Teddy hidup. Menerusi YouTube Syamimi Hadri, dalam rakaman video memaparkan seorang budak kecil sedang duduk di atas meja bersama sebuah patung beruang besar berwarna coklat. Apa yang menyeramkan, dari jauh ia kelihatan seolah-olah budak itu sedang berborak dengan kawan hidup. Awak nak makan? Awak nak minum ke? Ayahnya terus menegur dengan nada marah. Apa yang awak nak berkawan dengan teddy bear ni? Dia bukan boleh bergerak pun. Tiba-tiba, tanpa disangka tangan patung itu bergerak sendiri. Ayahnya terkejut lalu merampas patung tersebut daripada pelukan anaknya. Pa, jangan buang, tolonglah jangan buang, rayu si anak sambil menangis tersedu-sedu. Apa yang awak nak berkawan dengan teddy bear ni? Dia bukan boleh bergerak pun. Ayahnya menatap tajam lalu berkata tegas, kalau awak tak nak papa buang, awak jangan main lagi dengan benda ni. Namun kejadian pelik tak terhenti di situ. Dengan penuh yakin budak itu bersuara, "Bear, saya buat beatbox, awak menari." Apa yang mengejutkan, patung itu menggerakkan kepalanya berulang kali. Joget saya beatbox. Uish. Budak tu main-mainan. Uish. Uish. Dan sewaktu di atas meja patung itu, dilihat sedang menari dengan sendirinya. Ayahnya yang ternampak terus menjerit, apa benda berjoget dengan beruang ni? Rumah itu akhirnya tidak pernah lagi sunyi kerana setiap malam ada sesuatu yang bergerak bermain bersama budak kecil itu. Nombor 4. Patung misteri bersuara sendiri. Menurut video TikTok Oh Bulan Official, sebuah video yang mengundang rasa seram dalam kalangan warganet telah dimuat naik sehingga meraih like sebanyak 27,000 dan 6,000 perkongsian di akaun TikTok miliknya. Perkongsian itu memaparkan suasana sebuah bilik dengan kelibat anak patung berwajah misteri. Kedudukan anak patung tersebut yang diletakkan di atas permukaan dalam bilik gelap menambahkan lagi suasana menyeramkan. Apa yang lebih menakutkan ialah anak patung itu mampu mengeluarkan bunyi dengan sendirinya atau menimbulkan gangguan pada waktu malam. Tambahan pula, ekspresi wajah patung yang kelihatan kosong serta pandangan matanya yang tajam menimbulkan lagi suasana yang tidak menyenangkan kepada sesiapa sahaja yang memilikinya. Video ini membuktikan bagaimana sebuah objek biasa seperti patung mainan mampu menimbulkan suasana seram apabila dirakam pada situasi tertentu. Tidak hairanlah ramai pengguna meninggalkan komen dengan nada takut, terhibur, ada juga yang berseloroh mahu membuang patung itu jika berada di situasi sama. Seorang pengguna TikTok Aas Syakir meninggalkan komen sekaligus menimbulkan lagi rasa seram sebab tu bahaya simpan patung sebenarnya. Biasanya patung tu yang mengundang jin datang dalam rumah. Nombor 3. Gangguan dari patung besar. Aku nak tunjuk sambal ikan bilis kacang aku baru beli ni. Rangup, paling best. Rasa-rasa kampung autentik. Yang memang kalau makan macam tu je pun dah cukup. Aku dah biasa tambah dengan semua jenis makanan. Memang bertambah sedap lah. Bukan tu je, ada juga dendeng balado ni. Rasa autentik. Pedas pun just nice. Tak buat kau nangis. Daging pun tebal-tebal. Takkan rasa kekupnya. Ada juga sambal hijau ikan talam masin. Yang jenis suka makan pedas dan juga masin-masin sikit. Ini memang pilihan yang terbaik. Kalau korang nak tahu brand Tok Nasir ni, owner dia yang buat resepi nasi lemak Pak Nasir Asia tu. Bayangkan nasi lemak kat Asia tu pun dah berjuta orang beli. Memang terbukti resepi dia memang sedap lah. Sampai kat dendeng ni dibuat, memang best.
Nak beli, tekan link kat bawah. Jom sambung cerita seram Top 5 Malaysia. Menerusi sumber M-Star, seorang pengamal perubatan berkongsi pengalaman pelik ketika dia dipanggil untuk pulihkan sebuah rumah yang dikatakan diganggu. Pada mula tuan rumah cuma minta pagar rumah. Anak dia selalu nampak benda pelik, seram bila masuk bilik sendiri. Jadi ustaz itu pun mula dengan bacaan Yasin Mubin. Selepas selesai, dia buat sesi scan sorang-sorang anak mereka. Ketika sampai pada anak bongsu, budak itu menangis dan sedih seolah-olah ada sesuatu yang menguasai. Jom kita pusing rumah sama-sama, ajak ustaz. Bila membuat pemeriksaan ke bilik ibu bapanya, bulu roma anak itu terus meremang. Ustaz, saya rasa macam ada orang perhati kat sudut tu, katanya ketakutan. Kemudian ustaz percikkan air Yasin, tapi masih lagi rasa diperhatikan. Rupa-rupanya di sudut itu ada patung poh besar, hampir sebesar orang dewasa. Budak itu terus menolak bila disuruh pegang. Tak nak, dia pandang saya. Bila diperiksa lagi, bukan satu, rupanya ada patung lain juga, termasuk patung harimau yang cukup sifat. Ustaz menasihatkan supaya patung-patung itu dimusnahkan. Katanya lagi, jangan simpan patung cukup sifat, itu mudah jadi tempat jin berumah. Dan jaga aurat masa tidur, sebab ada yang geram bila kita terlalu terdedah. Pemilik rumah hanya mampu terdiam, terbayang semula setiap malam seram yang mereka alami. Nombor 2. Patung sihir ada gambar pasport. Menurut YouTube Malam Seram, Firas pernah berkongsi pengalaman pelik yang berlaku dekat kawasan rumahnya di Bukit Gombak. Malam tu, waktu Firas berjalan pulang, dia ternampak seekor kucing dekat tepi pokok yang penuh semak. Dia cuba hulurkan makanan, tapi kucing itu kelihatan takut. Bila makanan diletak betul-betul depan kucing itu, barulah ia makan. Masa itulah Firas terpandang sesuatu di belakang pokok. Alangkah terkejutnya dia bila ternampak sebuah anak patung duduk bersandar. Wajahnya dilekatkan gambar pasport seseorang, mukanya dicucuk jarum peniti, perutnya pula diikat dengan tali hitam. Ya Allah, siapa yang buat benda ni? Bisik Firas dalam hati. Saya nampak ada anak patung yang terduduk dan bersandar dekat belakang pokok. Dia duduk dan dia bersandar. Dan dekat wajah anak patung tu ada gambar Setibanya di rumah, waktu hendak tidur, dia asyik terbayangkan patung tu dan ia sering muncul dalam mimpi. 2 malam berturut-turut dia terganggu sampai dia terpaksa menelefon rakannya, Irwan. Wan, aku ada benda nak cakap dengan engkau. Dia pun menceritakan apa yang berlaku. Dah tidur. Bila tidur teringat lagi benda tu, seolah-olah saya ni jalan pergi belakang pokok dan nampak patung tu tengah duduk dan menyandar dekat pokok. Aku rasa bukan patung tu yang ganggu kau. Mungkin keluarga mangsa sihir berdoa supaya sesiapa dalam keluarga mereka yang terkena sihir dipulihkan, dan kemungkinan engkau punya tanggungjawab untuk pergi bawa patung tu berjumpa ustaz untuk putuskan sihir berkenaan, kata Irwan. Mereka berdua pun berjumpa Ustaz Taufik lalu dibawa ke pokok itu. Sebaik ustaz nampak patung tu, Astaghfirullahalazim, ucap Ustaz Taufik. Satu persatu jarum dicabut sambil dibacakan ayat suci. Sebelum akhirnya patung itu dibakar, ustaz berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, jika ini adalah perbuatan sihir terhadap hamba-Mu ini, maka Kau putuskanlah dan Kau pulihkanlah hamba-Mu yang terkena sihir ini seperti sedia kala. Amin ya Rabbal Alamin. Ustaz pun mengangkat patung tu. Kemudian ustaz baca. Satu persatu peniti itu ustaz cabut. Baca dia cabut lagi. Peniti. Namun hingga kini, Firas tak pernah tahu siapakah wajah dalam gambar itu dan adakah orang tersebut benar-benar sudah bebas dari sihir. Nombor 1. Patung Stitch hidup dalam gelap. Menerusi video TikTok QB79, dalam rakaman kelihatan anak patung Stitch yang sedang duduk di dalam bilik gelap dengan 2 biji matanya bercahaya biru terang, bercakap sendiri pada pukul 5 pagi, sekaligus mencetuskan perbualan hangat di media sosial sehingga meraih like sebanyak 8.7 juta views dan like sebanyak 626.4,000 di akaun TikTok miliknya.
Patung itu kelihatan seolah-olah hidup, matanya tertumpu tepat ke arah kamera. Apa yang lebih mengejutkan, terdapat satu bayangan hitam besar terlihat bergerak-gerak di belakang patung itu. Situasi ini menjadi lebih menyeramkan kerana patung yang biasanya dikaitkan dengan comel dan mesra kini dipaparkan dalam keadaan yang menimbulkan rasa takut. Kebanyakan penonton mendakwa bahawa patung Stitch tersebut kelihatan hidup, malah ada yang menyamakan keadaannya dengan kisah patung berhantu terkenal seperti Annabelle. Fenomena ini menunjukkan bagaimana sebuah kandungan ringkas mampu menjadi tular jika digabungkan dengan unsur seram dan misteri. Video ini telah menimbulkan pelbagai spekulasi oleh netizen. Ada yang memberikan komen negatif oleh pengguna Valley. Positif je mungkin Pontianak yang pegang patung tu. Ada juga yang meninggalkan komen-komen positif dan berkongsikan pengalaman kisah seram anak patung mereka. Dari kisah teddy bear yang bergerak sendiri, patung misteri dalam bilik gelap, patung besar jadi punca gangguan rumah, hinggalah patung sihir dengan gambar pasport, semuanya membawa satu mesej yang sama. Patung yang kelihatan comel dan biasa boleh berubah menjadi sesuatu yang menakutkan bila dikaitkan dengan unsur mistik dan gangguan. Ia seakan hidup, mampu menari, bersuara, malah jadi medium sihir. Jom komen, kalau anda sendiri berada dalam bilik dengan patung yang tiba-tiba bergerak, adakah anda akan buang atau simpan patung itu? Komen juga kisah patung berhantu part 3, manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.